Malaysia sekali lagi membantah Filipina. Apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat perairan Sabah? Jom kita ulas dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali lagi bersama saya Nazri Hamdan di dalam channel YouTube saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudah tekan butang subscribe tu. Bagi korang yang masih belum lagi tekan butang subscribe dan rasa agak teragak-agak, saya pun tak tahu kenapa korang teragak-agak. Diharap korang dapat tekan butang subscribe tu dan juga tekan loceng tu supaya korang tidak terlepas kalau ada sebarang berita terbaru, isu-isu panas yang mana saya akan ulas sama ada dekat dalam negara ataupun luar negara. Baik guys, untuk video kali ini kita akan bercerita tentang apa yang berlaku di antara Filipina dan juga melibatkan kawasan berhampiran dekat Sabah. Guys, dalam satu perkembangan terbaru, Malaysia sekali lagi telah pun dilaporkan buat bantahan rasmi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun United Nations UN terhadap satu tuntutan maritim Filipina yang mana dia dikatakan melibatkan kawasan berhampiran dengan Sabah. Dan guys, bila kita dengar je perkataan Filipina, Sabah dan tuntutan dalam satu ayat, memang kita akan automatically terfikir, Filipina ni nak tuntut balik Sabah ke macam mana ni? Okey, jawapannya untuk cerita kali ni dia mungkin lebih complicated daripada sebelumnya. Sebab yang sedang dipertikaikan sekarang ni adalah apa yang dipanggil sebagai Extended Continental Shelf ataupun ECS. ECS ni binatang apa? Dia adalah hak terhadap dasar laut. Bukan saja dasar laut, akan tetapi tanah dekat bawah dasar laut tu, kan? Pada masa yang sama, sebenarnya pertikaian ni dia kalau kita tengok dia bersentuhan tau antara satu isu yang sebenarnya dia lebih lama guys, iaitu tuntutan sejarah Filipina terhadap Sabah. Jadi sebenarnya dalam video ni saya nak explain daripada awal kenapa Filipina telah pun membuat tuntutan ni. Kan tetapi kenapa Malaysia bantah? Dan apa sebenarnya yang Filipina cuba nak grab daripada sini, cuba nak dapatkan daripada sini? Apa juga kaitannya dengan tuntutan Sabah? Dan yang paling penting, adakah satu hari nanti PBB boleh tiba-tiba cakap kawasan ni Filipina punya? Okey guys, akan tetapi jom kita cerita sikit lah apa yang berlaku sekarang ni. Kalau kita pergi kepada satu pertimbangan terbaru, perkembangan terbaru. Okey, kalau kita pergi kepada satu perkembangan terbaru, saya ada baca dekat sini pada 14 Jun 2024. Sebenarnya Filipina dia telah menghantar apa yang dikatakan partial submission kepada Commission on the Limits of Continental Shelf ataupun CLCS, yang mana ini adalah dekat bawah PBB. Kawasan yang diorang tuntut ni kawasan apa? Ini dinamakan sebagai West Palawan Region. Jadi Filipina ni sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, pada asasnya diorang nak tetapkan yang pelantar benua semula jadi bersambung melepasi 200 batu nautika daripada baseline negara diorang. Dan sebenarnya ini dibenarkan di bawah artikel 76 UNCLOS ataupun UNCLOS.
Kalau sebuah negara tu dia dapat membuktikan secara saintifik yang continental margin diorang ni bersambung lebih jauh dalam keadaan tertentu, had luar continental shelf boleh berada melepasi 200 batu nautika. Dan juga rekod PBB mengesahkan submission Filipina dibuat pada 14 Jun 2024. Akan tetapi, bila saya tengok balik, bila saya semak balik, 13 hari kemudian, iaitu pada 27 Jun 2024, apa yang berlaku adalah Malaysia telah hantar bantahan kepada PBB. Right, Malaysia telah hantar satu bantahan rasmi kepada PBB. Okey, kenapa Malaysia buat macam tu? Sebab Malaysia cakap sebahagian daripada continental margin yang digunakan di dalam tuntutan Filipina itu berkait dengan baseline Sabah. Jadi bagi Malaysia, ini satu masalah besar. Kenapa? Sebab kedudukan Malaysia sangat jelas, iaitu Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Jadi Malaysia tak bolehlah nak biarkan satu dokumen antarabangsa yang pada pandangan kita boleh bawa kepada implikasi terhadap kedudukan tersebut berlalu tanpa sebarang bantahan daripada kita. Okey, sekarang kita pergi kepada tahun 2026. Tahun 2026, isu ni muncul balik apabila Filipina teruskan proses submission tu. Malaysia sebenarnya dah pun hantar satu lagi bantahan pada 24 Julai 2026. Malaysia hantar satu lagi bantahan pada 24 Julai 2026 sebelum Filipina buat oral presentation pada bila? Pada 27 Julai. Jadi Malaysia hantar bantahan pada 24 Julai, Filipina buat oral presentation pada 27 Julai. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bantahan terbaru Malaysia ni bukannya dibuat selepas benda ni kecoh lah. Malaysia cakap kita dah masuk bantahan lebih awal dulu. Okey? Tapi korang ada terfikir tak apa benda continental shelf ni? Pada asalnya saya pun terfikir juga sebab saya ni bukan pakar maritim pun, jadi saya terpaksalah gali info untuk korang. Okey. Jadi apa yang saya dapati adalah apa sebenarnya continental shelf ni? Ni adalah bahagian yang mungkin ramai pening lah, termasuk saya lah pada asalnya. Tapi cuba korang bayangkan macam ni lah. Korang pergi ke Sabah. Okey. Katakan korang pergi ke Sabah. Daratan yang kita pijak sebenarnya tak berhenti secara geologi tepat dekat garisan pantai. Sebab struktur tanah tu sebenarnya dia bersambung ke bawah laut. Okey, dia bersambung ke bawah laut. Itulah konsep continental shelf. Jadi UNCLOS ataupun UNCLOS dia bagi hak tertentu kepada coastal state terhadap continental shelf. Tapi jangan confuse dengan territorial sea. Jangan confuse juga dengan EEZ. Dan paling penting jangan confuse dengan pemilikan seluruh air laut dekat atas dia. Continental shelf secara asasnya dia berkait dengan seabed dan juga subsoil. Okey, dasar laut dan apa yang berada dekat bawah dia tu, sebab itulah isu ini sangat bernilai. Guys, kalau dekat bawah laut tu, bawah dasar laut tu ada petroleum, gas ke ataupun sumber mineral ke, maka hak terhadap continental shelf boleh bawa hak untuk teroka dan juga exploit sumber-sumber dekat situ. Jadi sebenarnya kita ni bukan bergaduh pasal air kosong. Kita sedang bercakap tentang siapa sebenarnya yang ada hak terhadap lantai laut itu dan kekayaan dekat bawah lantai laut itu.
Jadi Filipina pula kalau kita baca dia orang telah pun mengusahakan submission West Palawan ni melalui kajian teknikal selama bertahun-tahun tau. Okey. Masa submission dibuat pada 2024, laporan menyebut kerja saintifik dan teknikal untuk tuntutan itu sebenarnya telah mengambil masa lebih 15 tahun. Lama. Jadi kenapa Filipina ni dia buat tuntutan? Okey. Kalau kita tengok daripada perspektif Filipina, kita tengok hujah dia orang. Apa yang dia orang tengok adalah Palawan ni sebagai coastal territory dia orang. And then, apa dia orang buat adalah dia orang cuba nak buktikan secara saintifik yang continental margin daripada kawasan tu bersambung jauh ke Laut Cina Selatan. Jadi UNCLOS dia bagi mekanisme untuk negara dia kemukakan data tu kepada CLCS untuk tentukan outer limits continental shelf melebihi 200 batu nautika. Jadi daripada perspektif Filipina, dari perspektif Manila, diorang gunakan mekanisme undang-undang antarabangsa yang kita boleh katakan memang tersedialah. Dan saya dapati ada lagi satu faktor besar tau. Okey? Ini yang saya nampak iaitu Laut Cina Selatan. Kawasan ni bukan setakat penting kepada Malaysia dan Filipina je. Bukan Malaysia dan juga Filipina je. Kalau korang perasan, China pun dia buat tuntutan juga. Vietnam pun ada kepentingan dan juga tuntutan maritim. Brunei pun ada. Jadi sebenarnya Malaysia sendiri dia ada tuntutan continental shelf. Dan Malaysia dan Vietnam sebenarnya pernah buat joint submission kepada CLCS pada Mei 2009 berhubung dengan bahagian selatan Laut Cina selatan Laut Cina Selatan. Okey? Jadi sebenarnya semua negara ni dia orang cuba nak memastikan kedudukan masing-masing direkodkan. Sebab dalam geopolitik maritim kalau kita perhatikan, kalau negara lain buat tuntutan yang dianggap bertindih dengan hak yang ada pada kita, kita tak boleh biarkan aja, kita kena respon. Okey. Dan dekat sinilah sebenarnya Sabah telah masuk ke dalam cerita dan juga isu ni. Okey, sekarang kita pergi kepada satu bahagian yang agak sensitif lah. Tuntutan Filipina kepada Sabah sebenarnya, kita dah tahu ini bukanlah satu cerita baru lah. Ini cerita dah lama. Dan dia ada sejarah yang sebenarnya jauh lebih panjang daripada ECS ni. Dan kalau kita nak ringkaskan lah, ini berkait juga dengan sejarah Kesultanan Sulu dan juga North Borneo. Antara dokumen yang selalulah jadi pusat perdebatan adalah perjanjian 1817 yang melibatkan Sultan Sulu dan juga pihak British North Borneo. Dan sampai hari ini tafsiran kepada sejarah dan juga implikasi undang-undang dokumen tu sebenarnya masih lagi dipertikaikan. And then pada tahun 1962 guys, pada tahun 1962 kerajaan Filipina sebenarnya telah secara rasmi diorang bawa tuntutan terhadap North Borneo. Akan tetapi saya juga aware pasal benda ni. Setahun kemudian berlaku satu perkara yang sangat penting, iaitu pembentukan Malaysia. And then pada 16 September 1963 Sabah jadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. And then Malaysia pula berpegang kepada satu prinsip bahawa rakyat Sabah telah melaksanakan hak diorang ni untuk menentukan masa depan diorang sendiri. Sebab itu daripada perspektif Malaysia, persoalan pasal kedaulatan Sabah ni sebenarnya bukan lagi satu isu. Dia dah settle dah. Iaitu yang mana Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Filipina pula secara rasmi masih tak gugurkan tuntutan sejarah tu. Okey.
Satu lagi info yang saya nak bagi tahu korang, yang saya dapat jumpa lah pada Februari 2026, Department of Foreign Affairs Filipina, dia sekali lagi menegaskan yang Manila masih lagi sebenarnya kekalkan sovereignty claim terhadap Sabah. Ini saya petik daripada Philippine News Agency. Dan sebenarnya ini bukan setakat retorik ahli politik tertentu je. Sebenarnya satu memorandum rasmi Kerajaan Filipina pada tahun 2008 telah mengesahkan agensi kerajaan diorang ni supaya tak buat kenyataan yang boleh dianggap mengiktiraf kedaulatan negara asing terhadap North Borneo atau menggugat historical dan juga legal rights yang dituntut Filipina. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, isu ni sebenarnya dia masih hidup segar-bugar dalam polisi Filipina. Cuma dekat sini kita jangan campur dua benda ni. Ini penting Kita ada tuntutan kedaulatan Filipina ni terhadap Sabah. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pula, kita ada Submission Extended Continental Shelf West Palawan. Jadi sebenarnya dua perkara ni ada asas dan juga proses yang sangat-sangat berbeza. Yang mana ECS adalah hak continental shelf dekat bawah UNCLOS. Tuntutan Sabah ni pula dia lebih kepada territorial sovereignty dispute yang sebenarnya dah pun bertahun-tahun dan juga lama lah. Tapi bila Malaysia tengok continental margin dalam submission Filipina ni ada kaitan dengan Sabah, maka dua-dua isu ni dia of course dia akan related lah. Sebab itu Kuala Lumpur immediately telah pun protes dan Malaysia tak nak ada dalam satu situasi di mana kita diam sahaja. Okey? Sebab mungkin benda itu akan digunakan pada masa depan dan diorang mungkin akan cakap Malaysia tak bantah pun. Kan? Sebab itu dalam pertikaian antarabangsa rekod diplomatik ni dia sangat-sangat penting. Adakah tiba-tiba PBB ni boleh bagi kawasan ni kepada Filipina? Okey, ni ada satu part penting juga. Sebenarnya dia tak semudah itu. CLCS ni, dia bukanlah sebenarnya satu mahkamah yang mana dia tentukan yang Malaysia menang ke, Filipina menang ke, ataupun Sabah ni milik siapa. Dan kalau kita tengok di bawah Rules of Procedure CLCS sendiri, dia ada cakap yang tindakan Suruhanjaya tu sebenarnya tak boleh prejudice proses penentuan sempadan antara negara. Dan lagi penting, kalau memanglah terdapat land ataupun maritime dispute, peraturan CLCS dia ada cakap commission tak akan pertimbang dan juga buat penilaian terhadap submission dekat kawasan pertikaian tu kecuali pihak yang terlibat bagi persetujuan terlebih dahulu. Dan ini sangat signifikan sebab Malaysia kita dah pun bantah. Jadi bukan konsepnya Filipina ni dia hantar dokumen and then pegawai PBB ni tengok peta, dia cek peta and then dia chop approve. Esok kawasan tu jadi milik Filipina. Bukan. Jadi pertikaian sovereignty dan juga maritim antara negara ni dia sebenarnya adalah satu cerita yang berbeza. Dan dekat sini saya fikir Malaysia pun, kerajaan kita sudah pun mengambil satu tindakan yang serius which is very very good. Ada orang mungkin cakap kalau PBB ni tak boleh tentukan Sabah ni milik siapa, kenapa pula nak kecoh-kecoh? Sebab guys, sebenarnya hak maritim ni dia ada satu nilai strategik yang sangat besar tau. Yang pertama, of course, bila kita cerita pasal maritim ni, kita akan cerita pasal sumber tenaga. Of course, dia mungkin ada minyak dan juga gas. Dan Sabah sendiri sebenarnya adalah satu kawasan penting dalam industri petroleum dekat Malaysia. Jadi bila kita bercakap tentang hak dasar laut, kita sebenarnya bercakap pasal apa tak? Pasal potensi aset ekonomi yang sebenarnya dia ada nilai berbilion-bilion ringgit sepanjang beberapa dekad. Ini adalah satu perkara yang sangat serius, guys.
Yang kedua, presiden, undang-undang dan juga diplomatik. Malaysia juga kena pastikan setiap kali ada tuntutan yang mana ini dianggap bertindih dengan hak negara, kedudukan kita mestilah direkod dengan jelas sekali. Dan ketiga, isu security ataupun keselamatan. Sabah ni, kalau kita perhatikan, dia terletak dekat kawasan geopolitik yang sangat-sangat complicated sebab dekat situ ada Laut Sulu lah, ada Laut Cina Selatan lah dekat situ. Ada cerita pasal isu sempadan lah. Dan guys, ada isu pasal sejarah pencerobohan Lahad Datu tu lah pada tahun 2013. Jadi sebenarnya sensitiviti Malaysia terhadap apa jua tuntutan yang ada kaitan dengan Sabah ni memang sangat-sangat penting. Tapi kita kena tengok juga dekat sini lah, hubungan Malaysia dengan Filipina ni dia bukan musuh. Ini satu lagi nuance yang sangat penting lah. Sebab walaupun ada pertikaian Sabah dan juga sekarang ni ada isu continental shelf, Malaysia sebenarnya dengan Filipina ni dia bukan negara yang kita nak bergaduh, bukan. Sebab kedua-dua kita ni adalah negara ASEAN. Dan juga kedua-dua kita ni sebenarnya dia ada trade relation. Hubungan ekonomi, hubungan perdagangan ni semua. Dan kita dengan Filipina pun ada kepentingan keselamatan bersama. Jadi sebenarnya Malaysia, Filipina dan kalau kita tengok Indonesia, dia ada kepentingan bersama lah untuk jaga keselamatan perairan Sulu dan juga Sulawesi. Jadi kita mungkin boleh ada ketidaksefahaman atas satu isu, tapi kerjasama dalam isu lain tu kita kena tetap teruskan lah. Dan ini adalah satu realiti hubungan antarabangsa. Jadi tak semestinya kalau kita dispute satu kawasan tu, semua hubungan diplomatik kita kena putus. Taklah macam tu. Okay? Cuma apa akan jadi selepas ni? Kita nak bagi pandangan saya lah tentang beberapa kemungkinan yang mungkin akan berlaku lepas ni. Okay? Jadi saya nak pecahkan kepada beberapa senario penting lah. Okay? Senario pertama paling berkemungkinan lah apa yang saya nampak, isu ni mungkin akan berpanjangan. Dia akan didrag untuk bertahun-tahun lagi akan datang. Sebab Filipina ni dia tetap akan maintain tuntutan dia juga. Malaysia pula akan maintain kita punya bantahan. Dan proses antarabangsa ni dia bukannya boleh dibuat secara instant. Dia akan bergerak dengan sangat-sangat perlahan. Benda macam ni bukan boleh settle 1-2 bulan, tak. Kadang-kadang dia ambil masa bertahun-tahun dan dia boleh ambil masa berdekad, berpuluh tahun. Itu senario pertama yang saya nampak lah yang berpotensi besar untuk berlaku lah. That is the first scenario. Okay. Senario kedua pula, okay, kedua-dua negara ni mungkin dia cari satu bentuk arrangement lah ataupun persefahaman tertentu pasal kawasan maritim, tanpa kena selesaikan seluruh isu sovereignty Sabah ni. Dalam pertikaian maritim antarabangsa ni, negara kadang-kadang dia boleh cari practical arrangement supaya isu sumber ni boleh diuruslah tanpa masing-masing lepaskan legal position diorang. Akan tetapi sama ada Malaysia dan Filipina ni dia nak pergi sejauh itu, of course bergantung kepada politik kedua-dua negara lah. Okay? Dan juga senario ketiga yang saya nampak adalah, ni adalah yang paling sensitif lah, ialah isu ni sekali-sekala akan kembali untuk jadi bahan apa tau, bahan politik domestik. Okay. Bila pilihan raya, bila nasionalisme meningkat, bila berlaku pertikaian maritim baru, benda-benda macam ni, isu Sabah ni dia boleh naik balik lah. Okay, satu lagi big player dekat sini yang kita tak boleh nak biarkan satu pemain besar, iaitu China. Okay, kita tak boleh nak ignore elephant in the room.
iaitu China. Tuntutan West Palawan Filipina ni bukan setakat dibantah oleh Malaysia je tau. China pun dia ada pertikaian besar dengan Filipina dekat Laut China Selatan. Jadi Filipina sebenarnya diorang tengah cuba untuk kukuhkan hak maritim diorang dalam satu kawasan yang sebenarnya ada banyak overlapping claims. Sebab itu submission ECS ni kena dilihat kepada satu konteks sebenarnya yang lebih luas. Sebahagian daripada strategi Filipina lah, yang mana Filipina ni dia nak maximize dan juga dia orang nak perjelaskan maritime entitlement dia orang ni berdasarkan UNCLOS. Dan Malaysia pula pun buat benda yang sama daripada perspektif kepentingan negara kita lah. Vietnam pun kalau kita tengok ada kepentingan dia orang. China pun of course ada pendirian sendiri. Jadi peta Laut China Selatan ni sebenarnya bukan setakat China lawan ASEAN tau. Sebab realitinya kalau kita tengok memang jauh lebih complicated. Sebab kadang-kadang negara ASEAN sendiri, antara kita sesama ASEAN ni, dia ada tuntutan yang bertindih di antara satu sama lain, apatah lagi China. Jadi guys, bila korang nampak headline Malaysia bantah tuntutan Filipina, kita janganlah fikir esok Filipina ni terus nak claim hak dia orang kepada Sabah. Okay? Sebab cerita sebenar sekarang ni adalah pertarungan diplomatik dan juga undang-undang pasal hak terhadap continental shelf dekat West Palawan dan kawasan yang Malaysia anggap dikira bertindih lah. Okay? Haknya dekat Sabah. Filipina of course ada argument dia orang berdasarkan UNCLOS dan juga data geologi. Malaysia pun pada masa sama ada kedudukan yang sangat tegas bahawa apa jua tuntutan yang bersandarkan ataupun bagi implikasi kepada Sabah tak boleh kita terima. Dan setakat ni Malaysia tidak berdiam diri. Malaysia sebenarnya dah bantah pada tahun 2024. Malaysia bantah lagi pada Julai 2026 dan kemungkinan besar Malaysia akan terus membantah setiap kali kalau perlu. Kan tetapi bagi saya perkara yang paling menarik sebenarnya ialah apa yang berlaku selepas ni. Sebab semakin penting minyak, gas, mineral dasar laut ni dan juga keselamatan dekat Laut China Selatan, kita akan tengok, okey, macam-macam isu akan berlaku dekat sini. Hari ni kita nampak macam ada garisan dekat atas peta. Tapi mungkin 20-30 tahun akan datang, garisan tu mungkin menentukan siapa sebenarnya yang ada hak terhadap sumber yang berbilion ringgit. Sebab itulah isu ni dia nampak teknikal, tapi sebenarnya dia menyentuh 3 perkara yang sangat besar, iaitu kedaulatan, keselamatan dan juga of course ekonomi. Dan untuk Malaysia, bila semua itu bersentuhan dengan Sabah, memang kita tak ada pilihan lain. Kita kena pastikan pendirian Malaysia direkodkan dengan jelas dan kita mesti pertahankan secara konsisten. Okey guys, itu sahaja setakat ni video daripada saya. Semoga korang dapat maklumat terbaru mengenai isu ni. Dan bagi korang yang tak nak terlepas video-video daripada saya harap korang boleh tekan butang loceng tu. Dan juga korang boleh, of course, saya jemput untuk subscribe channel YouTube saya ni. Terima kasih banyak-banyak kerana support korang. Teruskan komen, teruskan bagi pandangan. Saya akan insyaAllah baca satu persatu. Terima kasih semua yang support, yang sokong, yang mengkritik. Tak ada masalah. Boleh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam next video.